Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini berita terkini misi Freedom Flotilla Coalition ke Gaza. Kalau sebelum ini saya bawakan perkembangan mengenai rakyat Malaysia yang ditahan dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla JSF, kita nak memberi tumpuan ataupun perhatian kepada 9 delegasi Malaysia yang ditahan dalam misi pada kali ini yang turut melibatkan rakan setugas saya, wartawan Israwani Syaf Shukri. Dan ini perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Turki akan bantu membebaskan 9 aktivis Freedom Flotilla Coalition FFC yang ditahan rejim Zionis Israel pada pagi Rabu. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerusi Menteri Luarnya Hakan Fidan kepada Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. 9 masih di tahanan Israel. Sahabat saya Tayyip Erdogan baru bagi mesej, baru Menteri Luarnya sampai kepada Mak Hassan, insya-Allah Turki akan terus bantu yang 9 itu. Ini baru lagi. Sani, berita terakhir. Kita dengar kisah tadi dan tentunya sebagai manusia kita terkesan. Ini kisah derita abad ini. Bukan tahun ini. Bukan 2 tahun yang lalu. Abad ini belum pernah menyaksikan penderitaan rakyat dihina, diabdikan seperti mana yang dialami oleh masyarakat rakan-rakan kita Gaza dan Palestin. Malaysia tidak akan berhenti di sini. Itu penegasan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan ketika berucap pada Himpunan Solidariti Bersama Gaza, Gelombang Malaysia Palestin Merdeka di Bukit Jalil pada Rabu. Katanya lagi Wisma Putra akan terus bersuara di apa jua peringkat bagi memastikan negara Palestin yang merdeka dapat ditubuhkan. Malaysia tidak akan berhenti di sini. Ini adalah suara Malaysia. Alhamdulillah, wira dan wirawati Malaysia dapat kembali dengan selamat ke tanah air di atas usaha diplomatik tertinggi yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kita. Bukan mudah, bukan senang, kita tak ada apa-apa hubungan dengan Israel, tetapi atas hubungan akrab rakan-rakan Datuk Seri, beliau menelpon sendiri, terutamanya Presiden Turki Recep Erdogan, memohon supaya Turki bawalah balik anak-anak Malaysia yang berjuang demi tanah air, demi Gaza, demi Palestin. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra sudah berhubung dengan kerajaan Turki dan Amerika Syarikat dalam usaha membebaskan 9 delegasi Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Madeleines to Gaza FFCX TTMG. Kita doakan yang 9 orang yang telah pun diintercept oleh Zionis Israel sedang berusaha untuk keluarkan. Saya baru brief Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah pun menghubungi pihak Turki, saya telah pun teks, kami telah pun teks Secretary of State Deputy Amerika untuk mengeluarkan mereka segera. Secepat mana saya tak tahu, tapi kita akan berusaha. Kalau boleh secepat mana yang telah kita dapat keluarkan wira-wirawati kita Global Sumut Flotilla, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut Nusantara Malaysia memohon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membantu mengatur gerak pasukan itu menghantar bantuan ke Gaza melalui darat menerusi sempadan Mesir. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi yakin hubungan baik dan luar biasa Anwar dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mampu memudahkan atur gerak bantuan bagi gelombang kedua. Datuk Seri, saya mohon izin untuk diatur gerakkan kumpulan Sumut Nusantara ini
ke bumi Mesir. Saya tahu Datuk Seri ada hubungan baik dengan Presiden Fattah Al-Sisi. Kita tahu Datuk Seri boleh memainkan peranan yang luar biasa tak terjangkau oleh kita. Kami mohon izin Datuk Seri untuk bagi laluan kepada Sumut Nusantara Malaysia untuk kita buat gelombang kedua, menghantar bantuan melalui darat. Setuju tak setuju tuan-tuan? Setuju tak setuju? Kuat sikit. Kita tidak ada punya pilihan. Kami bersedia dan insya-Allah ini gelombang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, saya mohon sekali lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri, andai besok Allah izinkan Gaza bebas dengan ceasefire, kami mohon Datuk Seri menjadi tonggak di depan, memakai jaket yang sama untuk menjadi Chief de Mission untuk pastikan Malaysia membebaskan Gaza, membina semula Gaza. Oleh kerana itu, baik, dan di jam ini saya akan bersama dengan Saudara Megat Aiman, Hakim Megat Sharifuddin, Eksekutif Advokasi dan Penyelidikan MyCare yang sudah pun bersedia secara dalam talian. Pertama sekali, Saudara Megat Aiman, terima kasih kerana sudi bersama dengan Israwani. Untuk jam ini kita akan membincangkan berkenaan dengan penahanan 9 warga Malaysia yang ditahan Israel selepas kapal Conscience diceroboh pada pagi hari ini waktu Malaysia. Dan kalau kita lihat kepada apa tindakan yang dilakukan oleh komuniti antarabangsa, desakan demi desakan sudah pun dilakukan. Dan kalau kita lihat dari segi undang-undangnya juga sudah pun diambil jalan tersebut oleh Afrika Selatan dengan memfailkan kes genosid terhadap Israel. Tetapi kalau kita lihat entiti yang bernama Israel ini seakan-akan imun, kebal terhadap segala bentuk undang-undang. Mungkin apa lagi sebenarnya yang perlu kita lakukan? Jalan paling realistik untuk kita bertanggungjawabkan Israel atas apa jua yang dilakukan? Baik, pertama sekali kita perlu mengucapkan terima kasih kepada PMX atas kesudian beliau dan kesungguhan luar biasa daripada kerajaan Malaysia sendiri untuk membantu semua ahli misi, sama ada misi Global Sumut Flotilla yang alhamdulillah telah pun dibebaskan hasil bantuan daripada kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Turki, dan kini kita menantikan dengan izin Allah Ta'ala agar 9 orang daripada ahli misi Freedom Flotilla Coalition, FFC dan juga 1000 Madlin Setu Gaza TMTG agar dibebaskan dalam masa yang terdekat. Kita faham bahawa situasi sekarang sangat merisaukan, khususnya ahli keluarga yang terlibat dalam misi ini. Mereka menantikan bilakah ibu-ibu dan juga ayah-ayah mereka yang terlibat dalam misi ini boleh pulang ke rumah. Jadi apa lagi yang kita boleh lakukan? Pertama sekali kita perlu faham bahawa sekarang ini negara rejim Zionis mereka tidak lagi sekebal seperti dahulu. Kita dapat lihat gelombang pengiktirafan daripada negara Perancis, Kanada, UK, Luxembourg, Belgium dan sebagainya. Dan semua ini tidak berlaku secara percuma. Ia berlaku akibat tekanan daripada rakyat, tekanan daripada mereka yang berdemonstrasi setiap hari untuk menekan kerajaan mereka menghentikan genosid yang sedang berlaku ke atas bumi Palestin. Dan selepas berlakunya gelombang pengiktirafan ini, kita dapat lihat rakyat masih lagi meneruskan perhimpunan aman mereka kerana gelombang pengiktirafan ini tidak cukup, kerana ia hanyalah satu label, ia hanyalah satu pengiktirafan. Tetapi negara-negara yang ada ke atas muka bumi ini, khususnya daripada Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah, mereka masih lagi membekal senjata kepada pihak rejim Zionis. Mereka bahkan membina senjata untuk negara rejim Zionis. Maka tekanan daripada rakyat memang alhamdulillah telah membuahkan hasil yang baik, iaitu pengiktirafan ke atas negara Palestin. Tetapi ia harus diteruskan dan jumlah yang menyertai perhimpunan tersebut sepatutnya ditingkatkan supaya ia dapat betul-betul menekan kerajaan-kerajaan yang mempunyai kerjasama dengan pihak rejim Zionis dalam meneruskan genosid yang sedang berlaku ketika ini. Sesuai kita dapat melihat juga sebenarnya negara rejim Zionis ini dalam keadaan yang sangat takut. Sebab tu kita dapat lihat dengan mudah ataupun dengan tempoh yang agak singkat ahli-ahli misi ini dapat dilepaskan daripada
tangkapan mereka ataupun penculikan mereka. Kerana mereka tahu mereka ini dalam keadaan tertekan dari sudut pertamanya Donald Trump sedang paksa mereka untuk mengadakan gencatan senjata, dan cadangan yang diberikan oleh Donald Trump ini dipersetujui oleh negara Arab dan negara Islam, khususnya Saudi, Qatar, Turki dan juga termasuk Indonesia yang bersetuju untuk mendapatkan gencatan senjata dalam masa yang terdekat ke atas negara rejim Zionis. Maka kita dapat lihat sekarang gencatan senjata ke atas Gaza yang lebih 731 hari berlakunya genosid tanpa henti ke atas saudara-saudara kita yang seagama walaupun berbeza bangsa, tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Yang seterusnya kita dapat lihat juga perkara ini tidak akan berlaku sekiranya tidak adanya usaha yang betul-betul bersungguh-sungguh daripada rakyat, tak kira lah orang Malaysia ataupun orang Turki ataupun orang Malaysia, dalam kita meneruskan usaha boikot kita, dalam kita menghentikan pembelian kita ke atas barang-barang yang dapat membantu negara rejim Zionis, sama ada membantu untuk membina senjata mereka ataupun untuk menghidupkan ekonomi mereka. Sebab pada akhirnya negara rejim Zionis ini adalah sebuah negara dan dia memerlukan negara-negara di sekeliling dia untuk terus hidup. Maka untuk peringkat rakyat, kita meneruskan apa sahaja kita dah lakukan sebelum ini. Sekali sahaja kita berhenti ataupun kita berasa bosan ataupun kita mengurangkan sedikit usaha yang kita lakukan sebelum ini, maka perkara inilah yang akan memanjangkan lagi nyawa musuh rejim Zionis. Kita rakyat Malaysia perlu faham bahawa isu Palestin tidak terhenti pada isu Gaza sahaja. Dia termasuk juga isu yang berlaku di tepi barat. Dia termasuk juga isu yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Maka sekiranya berlakulah esok katakanlah ataupun lusa gencatan senjata, kalau kita berhenti bercakap tentang isu Palestin, maka rejim Zionis akan lebih mengganas lagi. Mereka akan melakukan lebih teruk lagi apa yang mereka telah lakukan selama 2 tahun ini. Dan kalau secara spesifiknya kita tumpukan apa yang berlaku baru-baru ini dan juga awal pagi hari ini waktu Malaysia, yang mana melibatkan penahanan 9 orang rakyat Malaysia di atas kapal Conscience itu, kalau kita lihat jelas Israel sudah pun melanggar apa yang digariskan dalam UNCLOS kerana itu adalah perairan antarabangsa, tetapi Israel selaku entiti yang kita tahu akan bertindak sesuka hati dalam keadaan sebegitu menyatakan bahawa rakyat Malaysia dan juga delegasi-delegasi antarabangsa yang lain memasuki kawasan zon perang, blokade dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan mereka dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut? Kita perlu faham bahawa rejim Zionis ini, kejahatan dan juga keganasan mereka tidak mengenal sempadan. Mereka tidak mengenal undang-undang antarabangsa, undang-undang tempatan apatah lagi. Bukan sahaja di lautan antarabangsa yang ada di Mediterranean itu mereka melakukan keganasan mereka, bahkan di Malaysia pun mereka telah lakukan operasi mereka seperti membunuh Iman Fadhi Batash yang telah pun dibunuh oleh seorang askar upahan ataupun pembunuh upahan, dan berlaku juga di Selangor pada baru-baru ini cubaan untuk menculik pakar IT Palestin yang baru sahaja masuk dalam kereta, kemudian dia ditangkap oleh pasukan ataupun anggota Mossad. Dan begitu juga sebelum adanya kapal-kapal Global Smoke Flotilla mula berlabuh ke lautan Mediterranean, mereka telah pun dibom dengan drone pihak rejim Zionis. Sehingga kapal yang rosak itu bernama kapal Familia tidak dapat berlabuh, tidak dapat berlayar, dan seterusnya berlaku lagi siri serangan di kawasan pelabuhan Tunis sehingga menyebabkan ada ahli-ahli misi yang mengalami kecederaan. Kita perlu faham bahawa keganasan rejim Zionis ini tiada sempadan. Mereka tidak mengenal undang-undang, mereka tidak mengenal siapakah yang mereka lawan itu. Bahkan mereka terpaksa mengebom Qatar pun pada bulan yang lalu hanya untuk memberikan mesej kepada negara-negara Arab bahawa mereka mampu untuk menyerang siapa-siapa yang mereka mahu serang. Jadi kita sepatutnya yang menyokong isu Palestin ini juga tidak terbatas dengan sempadan ataupun undang-undang antarabangsa. Saya tidak memasukkan bahawa kita perlu lawan undang-undang antarabangsa. No, kita kena tepati dan juga patuh mana-mana undang selagi mana ia tidak berlanggar dengan syarak dan juga perlembagaan kita negara Malaysia. Tetapi kita perlu menguatkan kita punya sokongan ini merentasi agama, merentasi bangsa, merentasi bahasa. Kita perlu menggabungkan seluruh kekuatan kita untuk isu Palestin ini kerana
mereka memerlukan bantuan kita. Dan sekarang ini adalah waktu yang paling kritikal untuk orang-orang Gaza mendapatkan bantuan kita. Sekarang inilah waktu yang paling mustahak, paling teruklah, paling kemuncak dalam isu Palestin ini untuk kita bantu mereka. Setiap hari dianggarkan orang yang syahid sekitar 60 orang ke 300 orang. Bahkan selepas ada Donald Trump mengumumkan akan berlaku gencatan senjata dalam masa terdekat dan pihak Hamas pun telah bersetuju untuk diadakan gencatan senjata ini, negara rejim Zionis masih lagi menyerang orang-orang Gaza, masih lagi mengebom dan juga membedil banyak kawasan-kawasan, khususnya di kawasan utara. Maka pada hari ini kita perlu menguatkan usaha kita untuk membantu isu Palestin, usaha di peringkat politik, usaha di peringkat masyarakat, usaha di peringkat ekonomi dan juga usaha di peringkat individu sendiri. Sebagai contoh, di peringkat individu, kita faham kita ada kuasa untuk membuat konten, untuk share konten berkaitan isu Palestin. Kita faham bahawa TikTok dekat Amerika Syarikat telah dibeli oleh ahli perniagaan bilioner yang merupakan pro-Zionis. Sebab apa dia sanggup beli TikTok di Amerika Syarikat? Sebab dia faham TikTok ini merupakan satu senjata yang digunakan oleh Netanyahu untuk menyebarkan lagi mereka punya propaganda dan juga ideologi mereka. Dan dilaporkan bahawa Netanyahu memberikan puluhan ribu dolar Amerika Syarikat setiap satu konten yang disebarkan oleh influencer yang dipilih oleh mereka. Begitu inilah tahap betapa tingginya usaha mereka untuk menyebarkan ideo Zionism, ideo penjajahan mereka, dan usaha yang sama sepatutnya digunakan oleh kita untuk membantu isu Palestin. Sebab kita sebenarnya tak sampai lagi tahap di mana bantuan yang diterima oleh rejim Zionis ini sama dengan bantuan yang diterima oleh Palestin. Kita masih lagi terikat dengan kita punya sempadan, kita masih terikat dengan perbezaan politik, perbezaan ketidakfahaman yang berlaku antara kita, dan perkara inilah yang membataskan, yang melemahkan perjuangan untuk isu Palestin. Ya, Saudara Megat, satu ulasan yang menarik. Jangan ke mana-mana sebab sebentar lagi saya akan terus bersama dengan Saudara Megat untuk kita mengupas dengan lebih lanjut apa lagi sebenarnya yang kita boleh lakukan sebagai sebuah negara yang mungkin agak kecil berbanding dengan negara-negara lain, tetapi sebenarnya mungkin dari segi undang-undang Israel setidaknya boleh dipertanggungjawabkan atas apa jua yang mereka lakukan ke atas delegasi Malaysia dan juga rakyat Palestin secara keseluruhannya. Tetapi jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, ini satu lagi perkembangan yang terkait juga dengan penahanan delegasi termasuk dari Malaysia yang ditahan oleh tentera rejim Israel awal hari ini, di mana Israel pada Rabu mendakwa semua delegasi misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition bersama Thousand Madeleines to Gaza yang ditahan berada dalam keadaan selamat dan sihat. Kementerian Luar Negara Haram itu dalam satu hantaran di X juga menyatakan kesemua mereka dijangka dihantar pulang dalam masa terdekat. Ujar kementerian itu lagi, kapal dan delegasi juga sudah dibawa ke sebuah pelabuhan Israel. Terdahulu, insiden pencerobohan 9 kapal yang membawa aktivis FFC dan TMTG itu berlaku pada jam 10.50 pagi waktu Malaysia. Ia berlaku di kawasan pada kedudukan 120 batu nautika dari perairan Gaza.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu berkata adalah tidak adil dan tidak realistik untuk meletakkan tanggungjawab mencapai keamanan di Gaza sepenuhnya ke atas Hamas dan rakyat Palestin. Sebaliknya, beliau menegaskan Israel perlu menghentikan serangan bagi membolehkan usaha perdamaian berjaya. Filistin Direniş Örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müsbet cevap vermiş. Böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Ancak şurası bir gerçek ki barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir, ne doğrudur, ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail'in saldırılarıdır. İsrail, Sayın Trump'ın açık çağrılarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan saldırılarına devam etmektedir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Saya inginkan keamanan, saya mahu hidup. Itu jelas seorang penduduk Gaza, Raid Shahin yang berasal dari utara Gaza dan menyatakan harapan agar perang segera berakhir. Beliau turut merayu kepada komuniti antarabangsa agar tampil memberi bantuan menjelang musim sejuk yang hampir tiba. أنا بتمنى السلام يا عمي، أنا بدي أعيش، أنا زلمة بدي أعيش من الآخر، أنا وولادي، أنا جاي علينا شتاء، أنا خيمتي هي هدايبي، المي بتعدي علينا، الفئران بيعدي علينا، البعوض، التفاح، أنا بطالب من كل الأمم العربية وضمنهم أمريكا وإسرائيل القائمة هالجيت إنهم يحلونا، حرام عليهم اللي بيسووه علينا. Sementara itu, seorang lagi penduduk berharap agar keadaan Gaza mampu kembali seperti dahulu. بتمنى ترجع غزة زي أول وأحلى كمان على أساس إحنا نعيش فيها ونعيش أولادنا. وين إحنا اليوم بنفكر الكل بيطلع داعي التهجير الطوعي، التهجير القسري. لا يا عمي، الغربة مش سهلة، بلادنا حلوة، بدنا إياها ترجع لنا وترجع لنا أحسن من أول، وربنا هيك نتمنى من الله إنه الأمور هذه ما تطول علينا كثير. Menurut pihak berkuasa Gaza, seramai 67,000 terbunuh akibat kekejaman rejim Zionis. Baik, saya masih lagi bersama dengan Saudara Megat Aiman Hakim, Megat Sharifuddin, Eksekutif Advokasi dan Penyelidikan MyCare yang dari tadi sedia bersama dengan Israwani secara dalam talian. Saudara Megat, tadi Saudara Megat ada menyebut berkenaan dengan bagaimana mungkin Israel sudah tidak sekebal dulu kerana pengiktirafan dari negara-negara barat yang kita lihat saban hari semakin meningkat bukan sahaja dari peringkat kerajaan tetapi dari rakyatnya juga. Tetapi sebenarnya walaupun mereka mengiktiraf negara Palestin itu secara keseluruhannya, tetapi beberapa pemimpin dari negara-negara yang mengiktiraf itu masih lagi menganggap bahawa Hamas adalah punca daripada segala apa yang berlaku pada hari ini, apa yang kita lihat pada hari ini. Itu apa yang dinyatakan juga oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Tetapi saya kira seperti mana yang disebutkan oleh Presiden Turki Erdogan pada hari ini, tanggungjawab itu tidak sepatutnya diletakkan sepenuhnya ke atas Hamas dan juga rakyat Palestin secara keseluruhan. Dan bila mereka mengiktiraf negara Palestin ini, adakah penderitaan di Gaza itu sedikit sebanyak akan berakhir? Pertama, kita perlu faham bahawa pengiktirafan ini tidak memberikan makanan kepada orang Palestin. Pengiktirafan ini tidak memberikan perlindungan daripada pembedilan dan juga serangan udara dan artileri yang dilepaskan oleh pihak rejim Zionis. Pengiktirafan ini tidak memindikkan serangan yang dilakukan oleh pihak rejim Zionis ke atas anak-anak Gaza. Pengiktirafan ini tidak menyelamatkan anak-anak Palestin terus daripada menjadi anak-anak yatim sekelip mata sahaja akibat serangan bom yang dilakukan oleh pihak rejim Zionis. Kerana pengiktirafan ini hanya diumumkan di perhimpunan PBB pada tempoh hari dan mereka boleh dikatakan tidak ada tindakan efektif yang dilakukan
susulan daripada itu. Apa yang dimahukan oleh rakyat negara-negara Eropah yang menekan kerajaan mereka ialah bukan mengiktiraf negara Palestin pada awalnya. Mereka tidak meminta pun untuk kerajaan UK mengiktiraf Palestin. Mereka tidak meminta pun Perancis untuk mengiktiraf Palestin. Apa yang dimahukan oleh rakyat mereka adalah yang pertama sekali menghentikan kerjasama dengan pihak rejim Zionis. Kerana negara-negara barat ini secara harfinya membantu negara rejim Zionis dalam menghantar senjata, dalam membina senjata dan juga membekalkan senjata dan juga memberikan perlindungan politik di peringkat global. Sebagai contohnya dalam perhimpunan PBB yang lalu, dalam mereka mengiktiraf negara Palestin, seiring dengan itu mereka masih lagi menghentam Hamas yang melakukan operasi kenderaan pada 7 Oktober. Mereka masih lagi menegaskan kepentingan untuk mengiktiraf kepentingan negara rejim Zionis untuk mempertahankan dirinya daripada serangan ataupun mengiktiraf negara rejim Zionis untuk wujud ke atas muka bumi ini. Jadi kita katakan bahawa pengiktirafan yang dilakukan oleh negara-negara Eropah ini boleh dipersoal sejauh manakah keikhlasan mereka. Mana boleh mereka mengiktiraf negara Palestin, dalam masa yang sama mereka terus mempanjangkan negara yang menjajah Palestin, negara yang langsung tidak mengiktiraf Palestin, walaupun satu inci tanah pun dekat atas Palestin yang dijajah itu mereka langsung tak nak bagi kepada pihak Palestin. Adakah dikatakan ini pengiktirafan yang ikhlas? Itu yang pertama. Yang keduanya ialah negara-negara yang mengiktiraf Palestin ini mesti menghentikan kerjasama mereka dengan negara rejim Zionis. Kalau mereka tidak mahu menghentikan kerjasama dari sudut perdagangan sebagai contohnya ataupun kerjasama dari sudut politik sebagai contohnya, tapi mesti dihentikan kerjasama yang berkaitan dengan senjata. Mereka masih lagi menghantar senjata, mereka masih lagi membekal senjata, mereka bahkan membina senjata, membiarkan lagi syarikat-syarikat yang membina senjata untuk pihak rejim Zionis seperti Elbit System yang masih ada lagi di United Kingdom. Sedangkan negara ini telah mengiktiraf Palestin. Tapi kenapa membiarkan syarikat yang membina senjata kepada Netanyahu untuk membunuh anak-anak di Palestin ini terus berfungsi, terus beroperasi seperti biasa? Maka kita katakan pengiktirafan tidak cukup. Mesti dilakukan tindakan yang efektif bagi betul-betul mengiktiraf negara Palestin. Seterusnya kita faham bahawa apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober itu bukanlah satu cara untuk mencari gaduh ataupun sengaja untuk mencipta peperangan yang mereka tidak mampu untuk meneruskannya, tetapi adalah sebagai usaha mereka untuk memberikan respon kepada nasib rakyat Palestin ini yang telah dijajah selama 77 tahun. Dan Gaza sebelumnya berlaku 7 Oktober itu mereka dikepung selama 17 tahun. Nasib mereka tidak ada yang dapat menyelamatkan. Siapa pun tak sebut tentang memusnahkan kepungan yang ada ke atas Gaza selama 17 tahun. Siapa pun tak sebut nasib orang Gaza yang 5 kali menghadapi peperangan yang sangat kejam ke atas mereka. Dan begitu juga yang berlaku di tebing barat. Setiap hari berlakunya penembakan. Bahkan sehari sebelum berlaku 7 Oktober iaitu 6 Oktober berlaku tembakan ke atas kanak-kanak Palestin di tebing barat. Dan juga setiap hari berlakunya perampasan rumah, perampasan tanah orang Palestin di tebing barat, di Nablus, di Jenin, di Ramallah, di Baitul Maqdis. Setiap hari berlakunya rampasan dan juga runtuhan rumah-rumah orang Palestin. Untuk apa? Tujuan apa? Untuk memberikan kepada pendatang-pendatang haram Yahudi yang datang daripada Amerika Syarikat, yang datang daripada Eropah. Dan ini merupakan nakbah. Dan ia adalah bukan sejarah, tetapi dia adalah satu proses penjajahan yang sedang berlaku. Dan bagi orang Islam sendiri, siapa yang nak menyelamatkan nasib kesucian dan juga maruah Masjid Al-Aqsa? Kita dapat melihat sebelum berlakunya 7 Oktober, rejim Zionis mencemari Masjid Al-Aqsa, membiarkan pendatang-pendatang haram Yahudi ini mengadakan upacara solat mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Tidak ada negara-negara Islam dan juga negara-negara Arab yang berani untuk membela nasib orang Gaza yang dikepung 77 tahun, nasib orang di tebing barat yang dirampas tanah mereka dan rumah mereka, dan juga nasib Masjid Al-Aqsa. Dan yang terakhir sekali, bagaimana pula dengan nasib 12,000
tahanan-tahanan Palestin yang berada dalam penjara. Lebih kurang 500 orang daripadanya adalah kanak-kanak bawah 18 tahun. Mereka ini dimasukkan penjara tanpa didakwa pun, tanpa ada sebarang bukti yang kukuh pun. Maka apa yang dilakukan Hamas adalah wakil kepada orang-orang Palestin untuk melaksanakan proses jihad. Dan hari ini kita dapat lihat bagaimana mereka masih boleh terus hidup. Mereka masih boleh terus berjuang. Sebab apa? Sebab adanya sokongan padu daripada orang-orang Gaza sendiri. Kita tak dapat lihat bagaimana orang Gaza menyalahkan Hamas ataupun meletakkan semua kesalahan kehancuran ini kepada bahu pejuang Hamas. Kita nampak benda tu. Yang kita nampak adalah mereka menyalahkan punca kerosakan dan kehancuran itu sendiri, iaitu rejim Zionis dan juga Amerika Syarikat. Dan sebab itulah saya kira ramai juga yang mengatakan bahawa pengiktirafan negara Palestin ini lebih berpihak kepada Palestine Liberation Organisation yang menguasai ataupun menarajui tebing barat, tetapi bukan di Gaza. Dan untuk itu saya nak fokuskan kepada langkah untuk setidaknya meredakan keadaan di Gaza, di mana 20 pelan damai 20 perkara yang dibentangkan ataupun diperkenalkan oleh kerajaan Amerika Syarikat ditadbir Donald Trump. Saya nak tanya apa pendirian saudara Megar Aiman, sebab kalau kita lihat kepada kenyataan Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin, katanya pelan itu Trump tidak menyebut secara jelas mengenai perdamaian dan pengunduran tentera secara total serta penentuan hala tuju negara Palestin yang mestilah ditentukan oleh rakyat Palestin itu sendiri. Okey, pertamanya kita perlu faham apa reaksi awal penganalisis tentang cadangan Trump ini. Mereka melihat bahawa cadangan ini merupakan satu lagi tipu helah yang digunakan oleh Donald Trump dan juga Netanyahu hanya untuk meredakan kemarahan penduduk awam di seluruh dunia, dan ia merupakan salah satu lagi cara untuk memberikan sebab ke atas Netanyahu meneruskan genosid yang dia sedang lakukan selama 730 hari lebih ini ke atas orang-orang Gaza. Kerana kita lihat sekiranya pihak Hamas menolak cadangan ini, maka mereka akan katakan bahawa Hamas sekali lagi menolak cadangan untuk mengadakan senjata. Dan kita lihat sendiri apa yang terkandung dalam 20 cadangan ini, dan banyak perkara yang tertulis, antaranya Hamas perlu meletakkan senjata mereka, dan sekiranya Hamas bersetuju maka peperangan dihentikan serta-merta, dan ini mungkin akan menjadi laluan ke atas pengiktirafan negara Palestin, dan kemasukan bantuan akan berlaku serta-merta, dan juga negara rejim Zionis tenteranya akan berundur secara berkala daripada bumi Gaza. Kita lihat respon daripada Hamas ini, daripada cadangan yang diberikan oleh Trump ini agak mengejutkan, kerana Hamas mengatakan bahawa mereka bersetuju. Mereka bersetuju apa yang dicadangkan oleh Trump. Tapi kita melihat bahawa persetujuan Hamas ini bukanlah persetujuan yang total, yang mutlak tanpa sebarang syarat. Sebenarnya persetujuan yang disebutkan oleh Hamas ini adalah persetujuan untuk menghentikan peperangan, dan Hamas bersetuju itu dijadikan sebagai tajuk utama, dijadikan sebagai jawapan utama, manakala berkenaan dengan meletakkan senjata, berkenaan dengan apa-apa sahaja yang boleh menyebabkan Gaza terus disembelih dan juga dibunuh oleh pihak rejim Zionis diletakkan di bawah-bawah, di bahagian yang mungkin menjadi syarat bagi Hamas untuk bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh Trump ini. Jadi ini merupakan permainan diplomasi yang digunakan oleh pihak Hamas. Paling kurang jawapan daripada Hamas ini tidak boleh dijadikan oleh Netanyahu sebagai sebab untuk meneruskan lagi genosid. Kalau Hamas mengatakan tidak, kami tidak bersetuju, maka Netanyahu akan mengatakan, lihat, Hamas tidak langsung mahu untuk mengadakan gencatan senjata. Hamas mahu meneruskan peperangan. Tapi jawapan pada Hamas berbeza. Jawapan pada Hamas mengatakan, kami bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh Presiden Amerika Syarikat. Kami bersetuju untuk dimasukkan segera ke bantuan-bantuan kemanusiaan. Kami bersetuju untuk menghentikan peperangan serta-merta. Dan kita lihat hasil daripada jawapan Hamas ini sedang ada rundingan di Mesir, dan kita doakan dalam masa terdekat ini akan diadakan gencatan senjata. Walau bagaimanapun berkenaan dengan meletakkan senjata, berkenaan dengan pengunduran tentera secara berkala, itu mungkin akan dibincangkan kemudiannya, sebab kita dapat lihat aura yang diberikan oleh Donald Trump kali ini menunjukkan benar-benar
peperangan mesti dihentikan. Bukan sebab Donald Trump ni berminat untuk memberikan keamanan kepada orang-orang Gaza, tidak. Tapi Donald Trump adalah orang bisnes dan dia sebagai orang yang berdagang ni, dia tak boleh tengok bisnes dia dalam keadaan rugi dalam masa 2 tahun. Dia tak boleh tengok image dia sebagai orang yang bersukai peperangan. Dia tak boleh nak tengok dalam keadaan negara dia kena spend duit untuk Netanyahu dalam keadaan rakyat dalam keadaan sangat marah. Rakyat dalam keadaan sangat-sangat meningkat kemarahan mereka. Maka peperangan yang berlaku dekat atas Gaza ini bukan hanya merugikan Netanyahu dari sudut populariti, dari sudut sokongan warga negara Israel terhadapnya, dia akan merugikan juga Donald Trump. Sebab Donald Trump dilihat betul-betul bekerjasama dengan jenayah genosid yang sedang dilakukan oleh Netanyahu ke atas orang Gaza. Maka Donald Trump memilih langkah strategik untuk menghentikan peperangan ke atas orang Gaza untuk menyelamatkan diri dia sendiri, untuk menyelamatkan Amerika itu sendiri. Maka digunakan oleh Hamas aura ini untuk menghentikan peperangan yang sedang berlaku dengan bersetuju terus untuk memberikan semua tebusan yang mereka ada agar menunjukkan betapa bersungguhnya dapat dihentikan peperangan masa kini, insya-Allah. Dan saya kira saya nak berbalik kepada topik ataupun perbincangan awal kita mengenai penahanan 9 rakyat Malaysia di atas kapal Conscience itu. Sebab kalau saya lihat komen-komen di social media, ramai yang masih lagi mempertanyakan kenapa misi ini diteruskan walaupun kita tahu akan berdepan dengan sekatan Israel dan sebagainya. Mungkin sebagai ataupun selaku orang yang terlibat dan kerap menyertai misi kemanusiaan, boleh saudara Megat nyatakan kepada rakyat Malaysia masih lagi skeptikal apabila misi-misi sebegini dianjurkan? Faham bahawa misi ini bukan tidak pernah berjaya sebenarnya. Sekitar tahun 2008 sehingga 2009, 5 kapal berjaya melepasi lautan antarabangsa dan masuk ke dalam perairan ataupun pantai Gaza, dan mereka melepaskan doktor-doktor mereka dan juga mengambil pesakit-pesakit daripada Gaza untuk diberikan rawatan setelah mereka pulang ke negara mereka. Dan ini menunjukkan bahawa tidak mustahil sebenarnya misi ini untuk berjaya. Yang keduanya, kita dapat lihat peningkatan yang sangat mendadak daripada ahli-ahli misi dan juga kapal yang terlibat. Sebelum ini, Michael sering terlibat secara langsung dengan misi yang dipanggil sebagai Women Boats to Gaza. Ada 11 orang ahli misi daripada 11 negara. Dan misi ini walaupun tidak berjaya untuk sampai ke Gaza, tetapi ia membuka mata kepada penduduk awam, kepada penduduk muka bumi ini bahawa Gaza ini sedang dikepung, Gaza ini sedang dikesat, disekat oleh pihak rejim secara fizikal. Adanya tembok-tembok yang tinggi dan juga di perairan adanya askar-askar yang jaga. Jadi kita nak bagi tahu kepada penduduk dunia kat sini, hari ini ada kapal yang sedang menuju ke bumi Gaza, bukan untuk berjalan, bukan untuk makan angin, tapi untuk memecahkan kepungan tersebut. Ini mesej yang cuba untuk dibawa. Kemudian pada tahun 2018 berlaku lagi Just Future for Palestine, satu lagi misi yang Michael juga terlibat, dan pada tahun ini juga berlaku lagi gelombang yang pertama usaha untuk memecahkan kepungan kat Gaza, yang mana Freedom Flotilla Coalition kita menghantar kapal yang bernama sebagai Madeleine dan diambil daripada seorang nelayan wanita di Gaza yang bernama Madeleine Kulab. Dia merupakan antara wanita yang pertama yang menjadi nelayan di bumi Gaza. Maka dia ambil namanya sebagai inspirasi ke atas kapal kita yang menuju ke bumi Gaza. Tapi gagal. Kemudian kita lihat gelombang yang kedua. Gelombang yang kedua ini hasil daripada gelombang yang pertama, iaitu kapal Madeleine yang sedang menuju ke Gaza campur dengan Global March to Gaza, merupakan satu usaha yang dilaksanakan oleh warga Eropah. Mereka ramai-ramai beli tiket kapal terbang pergi ke Cairo, kemudian pergi ke sepadan antara Mesir dan juga Gaza. Tetapi mereka ini ditahan oleh pihak berkuasa Mesir. Dan usaha yang ketiga yang dilakukan oleh negara Tunisia, di mana mereka berjaya mengumpulkan sekitar 7,000 peserta kemanusiaan, aktiviti kemanusiaan untuk menuju ke Mesir, tetapi gagal juga. Kenapa mereka mahu pergi ke Mesir? Untuk pergi ke sepadan antara Gaza dan juga Mesir di kawasan Rafah dan menunjukkan solidariti mereka, menunjukkan sokongan mereka kepada dunia. Maka laluan laut gagal, laluan darat gagal,
laluan udara kan. Apa lagi laluan yang boleh dilakukan tanpa ada gangguan negara-negara sekutu, iaitu dengan mengekalkan lautan antarabangsa di lautan Mediterranean. Maka kita lihat gelombang yang kedua ini hasil daripada usaha-usaha yang dilakukan sebelum itu, iaitu Global March to Gaza dan juga Qafilah Sumud yang dilakukan oleh Tunis yang kita ceritakan sebentar tadi. Maka lahirnya satu gabungan dipanggil sebagai Global Sumud Flotilla. Dalam Global Sumud Flotilla ini kita dapat satu peningkatan yang signifikan dari sudut jumlah kapal dan juga jumlah penyertaan yang tidak pernah berlaku sepanjang 17 tahun keperangan ke atas Gaza, iaitu berjaya untuk mengumpulkan sekitar 500 orang peserta dan sekitar 40 kapal menuju ke bumi Gaza. Dan apabila mereka hampir sampai ke bumi Gaza, mereka dicolek oleh tentera rejim Zionis. Dan apabila mereka dicolek, adakah mereka dicolek begitu sahaja? Tidak. Setelah mereka dicolek itu, kita dapat lihat kebangkitan penduduk di Itali, penduduk di Morocco, penduduk di Jerman, penduduk di UK, penduduk di Malaysia sekalipun menunjukkan sokongan mereka ke atas penduduk Palestin, menunjukkan sokongan mereka ke atas ahli-ahli misi. Dan apabila kita lihat ahli-ahli misi ini ditahan kemudian dilepaskan, kita ambil contoh Greta Thunberg, selepas saja dia keluar daripada penjara, dia tak cerita langsung walaupun sepatah tentang apa yang dilakukan ke atasnya. Dia sudut siasaan, dia sudut pukulan, sepatah dia tak cerita. Dan dia ambil peluang itu dalam keadaan ribuan wartawan tengah tunggu jawapan yang keluar dari mulut dia. Dia katakan ini adalah masa untuk kita berikan tumpuan kita kepada apa yang berlaku ke atas Gaza. Jangan cerita tentang kami. Kami ini bukan hero. Kami ini bukan apa-apa. Kami hanya menjalankan misi kami. Jadi misi ini bukan hanya untuk memecahkan sekatan, tetapi misi ini pertamanya adalah untuk menyegarkan balik isu Palestin yang telah berlangsung lebih 730 hari. Yang kedua, ia adalah usaha untuk kita meramaikan lagi penyokong-penyokong isu Palestin. Berapa ramai yang dah semakin menyokong isu Palestin di Eropah sana disebabkan adanya misi flotilla ini. Dan lebih daripada itu, ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam atas kapal, ada yang masuk Islam sebelum naik ke kapal. Ini adalah satu mukjizat. Ini adalah satu bantuan yang Allah berikan kepada kita, hasil usaha kita bersungguh-sungguh untuk isu Palestin. Dan selepas Global Sumud Flotilla dicolek oleh tentera rejim Zionis, alhamdulillah hari ini semua delegasi pada Malaysia telah pun sampai ke tanah air, dan hari ini sebahagiannya berjaya untuk berjumpa dengan PMX kita dan berjumpa di Dewan Aziata. Selepas itu sambung pula dengan gelombang yang ketiga, dan hari ini kita dapat lihat lebih kurang 145 delegasi daripada 26 negara dan 9 delegasi daripada Malaysia, dan ada wakil daripada Isra Awani sendiri. Syah, kita doakan mereka semua ini dilepaskan segera tanpa sebarang isu ataupun abusement yang dilakukan ke atas mereka. Tetapi poin kat sini adalah bukan hanya untuk sampai ke Gaza. Siapa cakap kami hanya mahu untuk sampai ke Gaza? Kami nak sampaikan mesej berapa ramai orang pada ketika ini di Malaysia disebabkan adanya Global Sumud Flotilla, disebabkan ada Freedom Coalition, disebabkan ada Thousand Madlin, disebabkan ada Dr. Fauzia Hassan, disebabkan ada suaminya sekali Dr. Alauddin, dan juga ada Syaf, dan juga ada ramai lagi ahli-ahli misi daripada MyCare. Orang mula bercakap tentang isu Palestin. Bahkan orang tak tahu pun sebenarnya orang Palestin tak boleh gunakan lautan Gaza. Dan apabila tentera rejim Zionis ini tengah sibuk menangkap ahli-ahli misi Global Sumud Flotilla, sebenarnya itu adalah masa keemasan bagi orang Gaza untuk menangkap ikan, bagi membaling jaring mereka dan sebagainya. Jadi banyak mesej yang indah selain daripada kegagalan sampai ke pantai Gaza. Dan mesej indah ini merupakan batu lonjakan, merupakan satu inspirasi untuk lebih banyak lagi kapal-kapal yang akan sertai misi flotilla ini yang akan menuju ke bumi Gaza. Kita doakan, insya-Allah. Ya, insya-Allah Saudara Megat, dan itulah apa yang kita harapkan, sebab rakan tugas saya Syah Shukri tentunya beliau cukup bersemangat dalam misi ini, dan yalah, kalau nak terjadi dia terjadi juga kan. Jadi kita harapkan segalanya dapat dijayakan dalam proses pembebasan mereka. Itu seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau sudah pun berhubung dengan kerajaan Turki dan juga Amerika Syarikat untuk proses pembebasan itu dipermudahkan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Saudara Megat Aiman Hakim Megat Sharifuddin, Eksekutif Advokasi dan Penyelidikan MyCare, dan tentunya segala perincian lanjut berkenaan dengan perkembangan misi ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Itu sahaja daripada saya Farhan Hakimi. Salam hormat.